Ini dulu kecil. Air bukan besar. Waktu saya yang besar, awak kecil lah. Alhamdulillah. Tak banyak. Jeffrey. Lama kat Jeddah juga? Dulu Yes kan? Lepas Yes, Jeddah. Yang ajar sebut Jeffrey ni ke? Ha? Dia ada dua kan? Jeffrey dan si Iskandar. Dulu si Iskandar sekarang betul sini pula. Tapi dah kena balik kita siap balik kan? Angkat dah, Jeffrey. SI kan tangkap kan? Yelah, yang si Raja Muhammad tu je lah. Raja apa? Raja Muhammad. Itu dia pergi. Masa aku dapat. Layan je. Nanti abang kat pengarah atau yang mana yang wakil main tu tunjuk dia. Ni? Tunjuk dia pengarah. Boleh. Saya set up kat sana. Okey, baiklah. Sebelum sedikit makluman sebelum majlis dimulakan. Sekiranya ada di kalangan tuan-puan yang berhajat untuk ke tandas selepas ni. So, tandas kita berada di luar auditorium di sebelah kiri koridor. Okey, tandas pegawai lelaki dan juga perempuan. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, pembuka kata lidah bicara. Izinkan saya mulakan acara. Semoga majlis disambut ceria. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang tuan-puan kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Majlis sekali lagi mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Puan Hajah Junita binti Muhammad Ali, pengarah IKTBN Bukit Bertajam, Encik Muskairil bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan, yang diraikan Puan Faizatul Azma binti Yusof, Timbalan Pengarah Operasi Edtech JTM, Kampus AP Nibong Tebal, Encik Farizul Arizal bin Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Latihan Edtech JTM, Kampus Citra. Seterusnya, semua para pegawai dari Edtech JTM, Kampus AP Nibong Tebal dan Edtech JTM, Kampus Citra. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat berhimpun pada pagi yang penuh bermakna ini sempena lawatan penanda aras daripada Edtech JTM Kampus AP Nibong Tebal dan Edtech JTM Kampus Citra ke IKTBN Bukit Bertajam yang insya-Allah menjanjikan banyak perkongsian bermanfaat selepas ini. Baiklah, bagi membuka majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama mendadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Iskandar Zulkarnain bin Zakaria. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji untukmu ya Allah, Tuhan yang mempunyai segala sifat keagungan dan kesempurnaan. Kepadamu sahaja kami sembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan perlindungan. Ya Allah, pada pagi yang penuh barakah ini, kami menengadahkan menzahirkan kesyukuran di atas inayah dan hidayahmu. Maka dapatlah kami melaksanakan lawatan penanda aras dari EdTech JTM Kampus AP Nibon Tebal dan Kampus Jitra pada kali ini. Ya Allah, jadikanlah lawatan ini sebagai landasan untuk kami bertukar-tukar pandangan, melontar buah fikiran dan merencana tindakan bagi mewujudkan kesatuan hati, fikiran dan tindakan dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik, dihiasi dengan sifat mesra, berwawasan, bersikap positif, saling bantu-membantu dan berkemahuan yang tinggi dalam menjayakan tugas yang diamanahkan ke arah memajukan bidang Tibet yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kami kesihatan jasmani dan rohani, keselamatan dan kesejahteraan yang berkekalan, serta dijauhkan daripada segala mara bahaya. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang dipenuhi dengan keberkatan dan kasih sayang. Jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang penuh dengan kesejahteraan dan keampunan-Mu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Iskandar atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, majlis pada pagi ini diteruskan lagi dengan ucapan aluan oleh oleh pengarah IKTBN Bukit Mertajam, TS Hajah Junita binti Muhammad Ali. Oleh itu majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Boleh je, tak apa. Kenapa? Oh, makan aiskrim saya hari ni. Warna orange. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya yang berusaha Tuan Faizatul Azmah binti Yusof, Timbalan Pengarah Operasi EdTech JTM Kampus Aruludin Pilai Nibon Tebal. Yang berusaha Encik Farizul Arizan bin Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Latihan EdTech Jerantul Kampus Jitra. Saya rasanya hari ni adalah hari genap setahun saya pindah di sini lah kan. So setahun saya pindah sini banyak perubahan lah. EdTech JTM Kampus yang itu memang daripada asal dan masa sebelum yang masa sebelum saya pindah tu memang dah kita buat cari nama untuk transformasi kan, untuk JTM kan. So dah lama juga rakan-rakan saya yang telah pun berpencen lah, walaupun umur tak cukup. Cuma saya je tahun depan umur cukup kena pencen, umur tak cukup tak boleh pencen. Okay. Sebelum ni saya kenal lah, kebanyakannya dah biasa dengan saya kan. Tahun lepas lah sebelum saya pindah ada bengkel dengan BPL punya pegawai-pegawai. So ada setengah tu memang dah kena, biasalah saya minta maaf lah. Bila saya jadi pengarah BPL dulu ada yang kena belasah ke dengan saya, biasalah tu kan. Di sini pun sama lah kan. Dia akan bawa dia punya tebuan, harimau, layar semua tu kat mana dia pergi. Kalau salah kena cubit kan. Itu adalah perkara biasa saya lah kan. Okay, walaupun saya ucapkan selamat datang lah kepada kedua-dua EdTech JTM daripada Jitra dan Algoritma Pilih. Selamat datang dan
Ini mungkin bukan first time you all datang sini. First time ke? First time Walaupun dekat. Oh, sombong betul orang JTM ni. Dah tipu datang. Tak tahu IKTBM Bukit Mertajam ni bertambah masyhur. Okay, tak adalah. Sebenarnya apa yang kita lihat di IKTBM Bukit Mertajam, di kita pun ILJTM ataupun sekarang dah panggil ILJTM kampus Artek tu, Artek JTM ni kan. So di 32 Artek JTM tu sebenarnya kita ni sama je ya, TVET provider daripada ILKA. So kita punya peruntukan pun bergantung pada peruntukan yang diberi oleh kerajaan kan, berdasarkan kepada RMK Rangka Malaysia yang 5 tahun tu kan. So means that kalau mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, sebab peruntukan yang kita terima tu yang diperuntukkan terima tu sama sahaja. So macam di IKTBM Bukit Mertajam ni kita ada 3 bidang. Bidang mekanikal, bidang elektrikal dan juga bidang elektronik. So mechanical program kita ada 9 program, iaitu program diploma CJ SKM43 untuk elektronik dan diploma. Kalau elektrikal kita belum running lagi dengan JPK. InsyaAllah tahun depan kita akan buat dengan JPK 2 certification lah. Kita memang fully running dengan ST. Kita buat daripada Prelim 4 sehingga A4. Okay. Untuk mekanikal, bidang mekanikal kita ada 2, iaitu mekatronik dengan penyelenggaraan industri, PI. So yang itu pun kita SKM3 dan juga diploma. Kedua-duanya kita tawarkan diploma dan CJ lah. Okay. So cuma dia 9 program. Dan kita juga melaksanakan program-program jangka pendek bagi elektrikal dan juga dengan industri, dengan bersyarikat lah untuk untuk kebolepasaran pekerjaan kepada graduan kita. Sebab KBS sendiri kita ada program program yang youth skill, program macam program lah untuk belia punya kebolepasaran. Itu memang dah di KPI kepada setiap ILKBS. Okay. Dan baru-baru ni convocation kali ke-20 yang telah pun dilaksanakan pada hari 21 yang lepas, minggu lepas, hari Sabtu Ahad minggu lepas di BACC tu. Alhamdulillah IKTBN telah pun berjaya mendapat johan bagi dipanggil, dia ada 2 kategori, pengurusan latihan terbaik by bidang dan juga pengurusan terbaik keseluruhan. So IKTBN telah berjaya mendapat pengurusan latihan terbaik PLT, PLT terbaik bagi bidang mekanikal dan juga elektrikal. Okay. So dan kita juga menjadi naik juara kepada keseluruhan pengurusan latihan ILKBS. Itu adalah pengiktirafan kepada IKTBN, yang mana tahun lepas kita adalah juara kepada PLT, juara kepada keseluruhan tu. Tahun ni kita turun sikit because of Sepang dia ada pembaharuan dari segi dia punya layout pengurusan bengkel dia. So dia dapat mengambil kita punya ni lah tempat sebelum ini. Sebenarnya kita memang juara bertahan. So okay. Bukan nak bangga, tapi itulah dia IKTBN Bukit Mertajam. Sebab dia kena tengok pemimpin dia siapa, pemimpin sebelum ni kan. So bila pemimpin sebelum ni menunjukkan prestasi yang cemerlang kan, seperti Tuan Haji Sukimi, lepas tu Dr. Ayar Azmi kan. So lepas Dr. Ayar Azmi saya. So bila dia punya momentum tu dah start tinggi, kita kena ikut ketinggian dia lah kan. Kita tak boleh macam tu kan. So kita kena tunjuk yang terbaik lagi. Okay. Dan yang recently kita dapat duit anak angkat industri
yang daripada MOF sebanyak RM3 juta yang mana kita kena belanjakan pada tahun ini dan tahun depan, setahun lah. So kita punya anak-anak generasi, kita bekerjasama industri anak-anak kita ialah daripada pihak syarikat Walta Engineering. Okay, so mereka telah memulakan yang punya kerja-kerja groundwork pada hari semalam lah lagi. So itulah anak-anak industri yang mana BM institut ni mendapat yang tertinggi lah. Buat 3 institut yang dapat untuk LKBS iaitu Pekan 2 juta, 2.2 juta, Cembung 1 juta dan BM 3 juta. So kita sebenarnya belasah je buat kan, tetapi akhirnya kita tak tahu apa. Kita sebab dia beli masa sekejap je, masa bulan 6 tu tiba-tiba je HQ minta boleh tak buat proposal untuk anak-anak industri yang kita telah ada MOU kan. So kita pun sebab vision saya untuk jadikan IKTBN ni Center for AI and Solar. Okay, so saya pun mengambil kesempatan untuk menjadi anak-anak industri ni dan maka dapatlah duit 3 juta tu. Dah dapat kita pening kepala nak buat apa lah masa tempoh 6 bulan ni kena bulan tempoh 3 bulan kena habis. Nasib baik MOF kata dia punya tempoh is 1 tahun tetapi duit dibelanjakan tahun ini dan kalau tak habis boleh carry forward untuk tahun depan. So alhamdulillah lah. Okay, dan kita di IKTBN Kementerian ni mungkin adalah Center of Excellence untuk bidang electrical. Dan kita lah salah satunya pusat di IKBN ni yang akan melaksanakan program under SEDA untuk solar. So bangunan baru kita bila dia masuk tu yang belah kanan tu, dah pergi tak yang belah kanan tu ada bangunan baru, itu adalah bangunan solar. Itu kita tempatkan untuk semua solar lah. Sebab itu adalah green teknologinya bangunan yang mana akan kita bangunkan sebagai solar center lah. So bila kita ingat bahawa kalau dilihat bahawa satu-satunya pusat latihan kerajaan yang mendapat pengiktirafan SEDA adalah IKTBN yang pertama lah. Sebab yang lain tak lagi kan. Dulu kita nak minta masa di JTM sejarah silam kan. Sejarah silam dulu masa saya di JTM bahagian perancangan kan, kemudian di DPL tu kita minta Artek Shah Alam menjadi menjadi tempat solar kan. So bukan not solar, solar lah sebab tu dia ada diorang pergi peperiksaan untuk ambil yang competent person in solar kan. Adalah 2 orang kan, tapi akhirnya dipindahkan ke tempat lain kan untuk Artek Kulen kan. Tapi tak tahulah Artek Kulen nak laksanakan macam mana. Mungkin Artek Kulen gunakan penggunaan solar sahajalah, application of solar punya peralatan lah. Sebab one part of solar ni dia mestilah dia punya basic background pelajar-pelajar tu mesti ada electrical, PW4 kan, PW4, J1, kosong maknanya ada dia punya ni lah kan, because of instead of dia punya menggunakan wired from 11 kV masuk ke kita untuk uang electrical, tetapi sekarang ni dijanakan tukar je switch kepada solar energy kan, panel-panel solar. So sebab tu dia memang kalau design apa pun dia memang tahu, memang mereka mestilah background daripada electrical lah kan. So good luck lah kepada Artek Kulen kalau nak beritahu sebab nak menjadi center untuk sebab setiap IJTM semua ada kan. Dia punya niche masing-masing yang ditetapkan Okey, itu memanglah banyak yang tak dapat laksanakan lah kan. So bagi saya di sini saya rasa gembira lah kerana walaupun kami di KBS ni, kalau TVET ni dia seiring dengan sukan, tapi dia lebih dari sukan lah. Banyak maknanya semuanya akan berkait dengan sukan. So sekarang ni kita kena, because it's so electrical, maka kita kena apply kita electrical kat pelan sukan kat mana. Macam itulah. So every apa dia panggil TVET sukan. So KBS ni banyak sukan. Pelajar dia pun bersukan, bersosial lah, memang banyak. Lain dengan JTM belajar je kan. Kita seimbang dua.
So kelas dengan sekejap pergi belakang muda. Kejap pergi sana. So dalam seminggu tu budak-budak aktiviti kita banyak. Itulah dia. Lupa lah saya sebenarnya. Tahun ni juga kami baru sahaja lepas daripada kejohanan sukan LTBS kali ke 37. Kali berapa? 37 kan? Kita tuan rumah. Kalau kita tengok, kita orang banyak tahun ni banyak naikkan peralatan sukan. Kita ada gymnasium kita tahun lepas kita isikan sikit, tahun ni tambah lagi. Lepas tu kita punya gelanggang takraw, gelanggang futsal kita yang tertutup, yang mana ada bumbung. Di hadapan ni ialah gelanggang untuk netball dan juga kita punya bola tampar. Bola tampar. Okey, kalau nanti dekat belakang tu rumah dekat dengan sebelah rumah saya tu gelanggang yang baru kita semalam baru dah kunci, tapi sebelum tu dah digunakan masa kejohanan sukan LKBS kali ke-27 dan itu juga kita mendapat kejayaan yang cemerlang, maka kita juara keseluruhan untuk LKBS tersebut. Okey, itu adalah kali kedua. Tahun lepas pun saya nak masuk pun saya dapat, tahun ini pun mengekalkan lagi. So memang mungkin rezeki saya yang terlampau aktif ke, tapi memang tak aktif pun. Saya punya dengan sokongan dan kerjasama daripada pegawai-pegawai saya untuk mengekalkan kemasyhuran KTBN Bukit Mertajam ya. Okey, itu bukan saja dia angkat bakul sendiri kan. Tak payah nak puji kita kan. Kita lah puji, pengarah puji kan. So jangan jealous lah. Okey. So saya rasa saya tak pasti kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke IKTBN hari ini mungkin ada benchmark kan, nak lihat keindahan, kecanggihan IKTBN kot kan. Tapi sebenarnya sama je kan. Biasa peralatan mesin je, sama je. Tapi kita cuma ada saya tak pasti kita tak pasti di kampus mana yang ada smart classroom, smart house. Kita ada kan. So mungkin boleh tengok smart classroom, smart house yang mana nanti di tingkatnya di sebelah sini itu adalah smart house. Yang mana masuk kita just cakap hello, dia akan buka lampu, buka ni kan, dia auto sendiri. Buka TV, dia pun buka please open the TV. Okey, dia buka TV kan. Adalah dia punya tu semua tu ialah kita punya ni. And then yang smart classroom adalah di mechanical mechanical kan smart classroom tu. Bengkel elektronik kan. Okey. Yang mechanical kita punya retrofit IoT yang dibuat oleh pihak syarikat lah. So kita berjaya lah melakukan retrofit lah. Hari ni smart classroom tak ready. Ni smart board. So kita pun ada peralatan AR dan VR yang baru kita terima daripada tender RMK 12 yang lepas, dan kita baru terima hari ni sebab dia setahun So kita terima dalam bulan yang lepas dan kita memang adalah, so nak kata canggih, rasanya canggih jugalah sini daripada JTM tu. Tapi betul kan? Betul kan? Kan bila awak tengok awak masuk je IKTBN ni, awak nampak aura dia lain kan? Tengok tu. Sebab apa aura dia lain? Bukan. Sebab apa? Sebab pengarah dia ceria. Pengarah dia walaupun tebuan harimau, tapi dia still gelap. Itulah dia. Okay. Bila kita tengok memang nampak kan. Itulah keadaan IKTBN Bukit Mertajam. Kalau nak benchmark, saya tak tahulah nak benchmark apa. Mungkin dengan kecanggihan yang kita bagi saya yang memang smart classroom dengan smart house tu lah.
Sebab saya rasa di JTM kampus kita tak ada kan. Satu lagi di kampus kita pun tak ada pun macam you pergi lawak tadi Kenejo kan. So kita ada untuk autism. So kita dah keluarkan 5 batch. 5 batch untuk autism dan mereka pun dah combo hari tu. So setiap satu autism tu kita ajar dia masakan. So macam di BM masakan, di tempat lain ada juga yang lain-lain. So ada beberapa IKTBN, IKTBN yang melaksanakan program-program autism. Bukannya semua LKBS melaksanakan program autism. Dia ada yang terpilih sahaja. So peruntukan dia ialah daripada memang menteri kita punya yang minta untuk program autism je lah. Sebab tu saya kata KBN ni semua dia masih ada. Sebab untuk dia kan dari yang okey sampai yang tak okey. Dia tak apa. Dari tak bersukan sampai bersukan. Kan? Itulah dia nak membina belia sebab dia punya dasar belia negara. Macam mana pun belia is the best. Kita kena bangunkan belia sebab belia itu harapan bangsa dan negara. Dan kita pun macam-macam kempen lah. Sebab kita bersama-sama dengan Jabatan Belia dan Sukan JBS kan. So di sini pun sebab tu JBS selalu biar ada sukan, tak lama lagi Hari Sukan Negara, kita pun terlibat kan. Hari Belia Negara kita pun terlibat. Itulah saya kata belajar sikit. Program banyak. Tapi budak okey. 97% employability. Okay. Itu dia punya ni. So memanglah dan budak dari segi disiplin budak LKBS kita memang tak tahun lepas tahun lepas memang peraturan dia budak-budak boleh setiap hari boleh outing. So kena balik pukul 8.30. Dan sebelum ni pukul 9.30. Tapi tahun lepas tahun ni revise balik dan balik pukul 8.30. Keluar pukul 5, dia orang outing keluar mana 8.30 kena balik. Dan dia orang juga tak payah pakai baju baju bengkel. Waktu ni tak payah dia gunakan baju bebas. Tapi kita tetapkan hanya satu hari dia kena pakai baju bengkel lah. Walau macam ni dia mungkin tie in. So siapa yang tie in kita akan tiekan dia. Itu memang susah lah sekarang ni budak-budak ni. Budak-budak ni kalau disiplin dia bagi kat dia memang suka terima dia. Kan? Tapi saya memang tak setuju lah dengan cara tu sebenarnya. Sebab budak-budak kemahiran ni lain daripada budak-budak yang di universiti. Kalau kita terlampau lepaskan dia memang tak ada disiplin dia memang kurang lah. Tapi Alhamdulillah lah saya tengok kita tarik itulah kita sendirilah institut sendirilah pengas ni kena kawal lah disiplin. Okay, itu saja saya rasa daripada saya sebab ada orang kata dah berhenti jangan cakap lagi. Kalau cakap nanti masa habis. Sebab saya pada Pak Mai ni dengan bentuk yang cantik ni dia lupa kan. Dia pun jumpa kawan-kawan tu kan. Setelah berapa tahun bersama kan 10 tahun kan. So kita tahu dah PMPL JTM kan. Okey, itu saja daripada saya. Saya ucapkan selamat datang sekali lagi dan bolehlah melihat apa yang perlu dilihat. Tanggungjawab tuan-tuan sebagai pelawat pada hari ini untuk melihat keindahan di IKTBN Bukit Mentajam ini untuk dilaksanakan di JTM. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada TS Hajah Junita atas ucapan aluan yang sangat berinformasi, ceria dan bertenaga sebentar tadi. Okey, baiklah hadirin sekalian, seperti yang saya cakapkan tadi, kita sangat berbesar hati menerima kunjungan lawatan penanda aras pada pagi ini. Jadi tak lengkap rasanya kalau lawatan ini tiada feedback ataupun maklum balas daripada pihak puan-puan. Jadi kita ingin mendengar sepatah dua kata dari wakil kedua-dua kampus. Oleh itu dijemput Puan Faizatul Azma binti Yusof, Timbalan Pengarah Operasi Kampus AP Nibong Tebal bagi berkongsi aspek
atau input yang diharapkan untuk diperolehi daripada lawatan hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, yang berusaha Puan Regis Hajah Junita binti Muhammad Ali, Pengarah AKTBN Bukit Mentajam, Cik Khairil bin Muhammad, Timbalan Pengarah AKTBN Bukit Mentajam, dan semua para hadirin dan para pegawai yang saya hormati sekalian. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak AKTBN kerana menerima lawatan kunjungan kami ni untuk lawatan penanda aras lah tujuan dia. Penanda aras ni kami nak melihat contoh-contoh yang terbaik lah yang diamalkan di AKTBN Bukit Mentajam seperti yang diwawarkan. Jadi kami memang bahasa, saya pun first time datang sini walaupun saya dah berkhidmat 15 tahun lah di GTM. First time saya datang AKTBN walaupun saya orang Penang juga, tapi saya tak pernah berkesempatan main sini kan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya lawatan ini bertujuan untuk memenuhi hasrat KPJTM lah untuk mempunyai mekanisme operasi agensi pengendali lawatan TVET lain. Kami juga menghargai kesediaan pihak AKTBN-BM dalam berkongsi ilmu, pengalaman serta amalan terbaik yang pastinya memberi nilai tambah dan inspirasi kepada kami untuk terus meningkatkan kualiti serta kecemerlangan institut lah. Saya rasa saya tak mau ambil masa yang banyak sebab saya pun nak bagi peluang kepada RPG Truck untuk memberi ucap tamu jugalah. Semoga hubungan kerjasama ini dapat diteruskan pada masa akan datang demi manfaat bersama dalam melahirkan tenaga kerja mahir negara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Faizatul Azma. Seterusnya dijemput Encik Farizul Arizal bin Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Latihan Aktek JTM Kampus Jifra. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang bahagia TS Junita binti Muhammad Ali, Pengarah AKTBN Bukit Mentajam. Yang bahagia Cik Mus Khairil bin Muhammad, Timbalan Pengarah Timbalan Pengarah AKTBN Bukit Mentajam. Yang dihormati Puan Faizatul Azma binti Yusuf, Timbalan Pengarah Operasi JTM Camp AP Limbung Tebal. Moga pilih Limbung Tebal. Dan juga Cik Raja Muhammad lah, Timbalan Pengarah Operasi JTM Kampung Jitra. Yang disebut-sebut dia tadi JTM Kampung Jitra tu JTM kan. Dia Kolej Teknologi Termaju dalam bahasa Inggeris Advanced Technology College lah. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia JTM Kampus mana-mana, Kampung Jitra, Kampung Rombongan Pilih dan Kampung mana-mana lah. Okey, yang pertamanya mari saya nak panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat berkumpul dalam majlis ni yang mana pihak AKTBN sudi menerima lawatan kami. Bagi pihak JTM Kampung Jitra, saya merakamkan bahagian yang tidak terhingga kepada AKTBN dan kesudian menerima kunjungan kami, sambutan mesra dan layanan yang diberikan amat kami hargai. Jadi tujuan utama lawatan ini adalah untuk menimba ilmu serta berkongsi amalan terbaik dalam aspek pengambilan pelajar, strategi publicity, pelaksanaan kerjasama dengan industri serta pengurusan latihan pengurusan yang lain lah. So sama macam Rombongan Pilih Limbung Tebal tadi, tak mau cakap panjang. saya pun dah pendekkan saya punya ucapan. So akhir kata saya berharap semoga hubungan silaturahim dan kerjasama yang akan terjalin akan terus kukuh demi membangunkan modal insan berkualiti tinggi untuk negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Encik Farizul Arizal. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, majlis diteruskan dengan taklimat umum AKTBN Bukit Mentajam yang akan disampaikan oleh Encik Mus Khairil bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan AKTBN Bukit Mentajam. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera kepada semua yang dihormati Puan Faizatul Azmah binti Yusof, Kepala Pengarah Operasi LTJTM Kampus Akademi Tebak and the team dan juga Cik Farizul Arizal bin Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Latihan LTJTM Kampus Jitra. Saya cuba biasakan diri lah dengan attack dengan selalu LP dan sebagainya kan. Takut tergelat lidah tu yang saya baca teks tu. Tadi pengarah saya baru bagi bunga-bunga je kan. Nanti kita tengok secara detail lah dari segi slide umum. Cuma selepas ni kita akan ada juga satu slide untuk Iksal. Untuk yang ni, yang tu akan disampaikan oleh Puan Maizun tapi sebelum tu saya ingat saya perkenalkan diri saya dulu lah. Saya Musharif bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pusat Latihan KTBM Bukit Mentajam. Saya kenalkan juga staf-staf saya jugalah sebab sekarang lepas ni kita senang nak berurusan. So Cik Razman boleh stand. Cik Razman dia ketua cawangan hubungan industri kita lah. So dari segi lawatan ni dia yang selaraskan lah secara overall. Dan untuk Eksa, Puan Maizun, tolong Puan Maizun tadi dia tunjuk Khanijo Cafe kan. Khanijo, saya susah nak sebut. Khanijo ni dia Spain punya istilah kan untuk rabbit, anak So dia urus untuk Isa, nanti dia akan bagi taklimat lah. So nanti kita akan buat pecahan sikit. Dan CPKK mungkin boleh sit up sikit. Puan Zulina, kita cawangan perhiasan dan kawalan kualiti, ketua cawangan lah. So dia urusan dari segi latihan, dari segi kualiti kita lah, dari segi WIM, dari segi semua berkenaan dengan PDP lah. Kita ada jabatan elektrik, boleh sit up. Jabatan elektrik, Puan Rameza, baru ni menang yang tadi pengarah sebut tu, untuk pengurusan latihan terbaik bidang elektrik. Untuk mekanikal tak ada wakil mekanikal ada? Tak ada. Untuk bidang elektronik, Puan Siti Rohani, boleh sit up. So yang ni tuan tanah lah ni. Tempat ni elektronik tuan tanah. Dulu tempat ni auditorium dikenali sebab dulu kita ada bidang audiovisual, tapi dah dijumukkan, kita kekalkan untuk elektronik industri. Kita tambah kota, kita punya strategi. Maksudnya kalau kita jumuk satu, kita tak ada bidang baru, kita tambah kota. Itu strategi kita lah. Okey, untuk yang lain-lain ada saya tertinggal ke? Haiwan pelajar ada wakil. Okey, untuk haiwan pelajar kita, cik saya pun sila. Ni kalau berkenaan dengan pendaftaran pelajar ke apa, dia orang ni bagus. Dia orang ni skim S. Dia bukan DV dan kita every time pengambilan kita memang 100% kota. Memang penuh dan lebih. Dan kita adalah AKTBM Bukit Mentajam adalah AKTBM yang memang ada student paling tinggi berbanding dengan AKTBM lain. So saya teruskan. Okey, yang lain saya tak tertinggal saya tertinggal seorang lagi, Cik Faizal, Ketua Cawangan Permohonan Penyelenggaraan Akses. Ini bila nak tahu pasal peruntukan dia lah untuk ni kan. Okey. Okey, kita AKTBM Mentajam ni kita paling kecil antara semua AKTBM, 19 ekor saja. Bangunan kita bertingkat, tapi kita paling ramai pelajar. Itu yang special sikit kan. Pejabat kita 102 orang, pengisian baru 107, 10 tak diisi sampai sekarang sebab pengambilan yang baru tu macam DB19 memang susah tak dapat sekarang. Dan mana yang naik pangkat dia tak masuk balik, yang itu kita punya kekangan lah. Dan bidang tadi pengarah saya dah sebut, mekanikal, elektrik dan elektronik kita ada. Dan kita banyak sejarah dulu, pengarah saya dah sebut tadi, TDK dan juga ST untuk bidang elektrik Saya cuba cepatkan pencapaian ni saya nak cerita tu panjang semua saya pendekkan. Kita biasa sejak 2016 anugerah ITV terbaik kita dapat 4 kali. Maksudnya setiap 2 tahun dia akan ada anugerah tu. Tahun ni tak ada, tahun depan ada. So setiap 2 tahun, 2016, 18, 2020 dan 2022 memang kita dapat anugerah yang terbaik lah selama 4 kali. Cuma tahun lepas yang kita dapat, kita pun kata dah banyak dah kita bagi boleh pula. So dalam anugerah hasil terbaik tu kita ada juga pengurusan latihan terbaik. Kalau nak cerita daripada 2015 tak ada cerita lah, kita cerita yang latest je lah. Tahun lepas kita Johan, tahun ni kita turun sikit, nombor 2 lah keseluruhan. Tapi bidang kita tetap ni lah. Okey, ini gambar Hajar sebab ada kat podium dan sebagainya lah, terima anugerah daripada
YB Adam kita lah, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Okey, yang ni pun pengalaman saya dah sebut tadi. Kejuaraan sukan kita alhamdulillah juara keseluruhan tahun ni dan juga tahun lepas. Kita masih lagi johan walaupun kita menjadi tuan rumah. Okey. Okey, dari segi pengiktirafan kita ISO memang mungkin di JTM berbeza sikit lah. Kalau macam di peringkat kita IKPM hampir boleh kata yang ada ni kita urus sendiri. ISO kami urus sendiri. Maknanya daripada peringkat kementerian tak diselaraskan lah. Jadi setiap tahun memang kita ada, sama ada untuk renew ataupun untuk survey, untuk panggil apa tu? Lupa lah saya satu tu kan. Setiap tahun tu ada kan. Surveillance kan. Okay. Dan kita penarifan 5 star untuk program tanah JPK ada untuk elektronik dan untuk macam ni ada 2 ke bidang kan. Okay. Ada yang nyalin 4 bidang, 4 star. So kita pusat kecemaran bidang elektrik, pusat tolong JPK bagi SLDN, sebab kita jalankan khusus dengan SLDN dengan Panasonic Panasonic Shah Alam pun kita train dengan dia lah. Kita train dia lah. So kita ada juga buat PPT, nanti saya ceritalah kolaborasi kita dengan syarikat lah PPT yang kita buat. Setiap minggu kita ada part time. Memang meriah lah minggu kita lah. Setiap minggu kita ada part time dengan AO, A1, A4 dan juga PW2 dan PW4. Ada baik. Sekejap. Sorry Baik. Okey, dasar kualiti kita memang committed lah untuk sediakan dan laksanakan perusahaan PMP secara cekap, PDP secara cekap dan besar. Kita memastikan keperluan pelanggan sentiasa ditingkatkan melalui pembuatan kepada perusahaan kualiti lah, sebab jadi memang dasar kualiti kita lah ISO kita. Memang kita follow dan kita ada strategi kita lah kan. Visi kita memang of course lah nak jadi Institut Kemarian Terunggut, tadi pengarah sebut. Kita dah masyhur tu, saya tak tahu lah masyhur macam mana kan. Okey, kita juga cuba menghasilkan selama mungkin belia yang berkemahiran dalam bidang teknikal, berwawasan dan berakhlak mulia untuk keperluan tenaga. Macam pengarah sebut tadi, beza kita adalah kita nak fokus pada belia. Jadi bukan sahaja kemahiran dari segi disiplin dan juga sasih adalah, dan juga kita cuba terapkan dia dari segi usahawan. So ini bidang khusus penuh masa kita. Kita untuk elektrik of course PW4 dengan A1 A4 kami nak buat BO, tapi kami tak boleh lagi sebab tak ada BO. Cikgu tak ada BO, tapi equipment kita ada. Itu syarat ST tu menyebabkan kita tak boleh nak buat lah. Tapi katanya dulu LP Level Terbaik ada BO kan, kalau boleh main sini. Sekarang tak tahu ada ke tak kan. Okay. So elektronik industri di sini kita ada satu je, CJ dan diploma. Ni JPK tahap 4 ni. Mekanikal bersama kita ada mekatronik, CJ dan diploma. Penyegaran industri kita ada CJ dan diploma. Dua-dua ni yang ini memang JPK lah, pertalian JPK sampai ke peringkat diploma. So seperti mana pengarah sebut, InsyaAllah tahun depan kita akan full swing untuk Koptipa lah, termasuk bidang elektrik dua persediaan. Okey, ni separuh masa kan. Separuh masa ni kalau macam mekanikal ni kita ada buat khusus-khusus jangka pendek dengan KV kan. Ada tahun ni baru 20 orang lah, sebenarnya kita dah banyak lah. So macam elektronik kita ada PCB reward 15 orang basic soldering. Ini sebenarnya peserta daripada industri daripada Advanced Energy yang buat PPT dengan kita. So mana kita kena pasti gap yang ada, jadi kita train dia ikut gap itu supaya dia boleh masukkan pengalaman dia untuk mohon PPT diploma. So untuk basic soldering teknik ni kita ajak Advanced Energy ni sampai yang tahun lepas ke 2 tahun lepas 2023 ke saya tak ingat. Kita ajar sampai dalam 380 orang staff dia kan? Lepas tu dia boleh train sendiri, dan dia mendapat Malaysian TVET Awards untuk basic soldering teknik sebab kita ajar dia. Dia dapat awards tu, maknanya dia kilang tu mohon untuk awards tu dan dia berjaya dapat. So memang sekali dia dah jera lah, kita tak ajar dia lah sebab kita ajar cikgu dia sekali. So sekarang ni kita fokus pada PPT diploma dengan Advanced Energy saja. So untuk elektrik kita ada ni separuh masa kan, maknanya kita buat satu hal ni semua. So 323 orang kita dah train tahun ni, AO, A1
termasuk staff ESAS, staff yang dibawa oleh ESAS lah. Sebenarnya dia staff TMB, tapi ESAS yang ajukan tu dia tak mampu nak train semua, sebab dia pun nak train penjaga meter tu, sebab penjaga meter dah tak ada sekarang, semua smart meter. Dia pun nak train dia dapat EO, jadi dia tak mampu nak train satu Malaysia. Dia channel ke kita sikit. Itu yang kita train ramai tu. So pendawai elektrik PW dan PW4 kita buat dengan 15 orang. Inilah yang saya sebut tadi, TMB 20 orang tu. So asas penggunaan solar kita sebenarnya equipment dah dapat, jadi kita dah train lah. Kita dah buat part time dalam solar. So dekat kawasan sini Alhamdulillah, sebab kita dengan industri kita agak close, jadi nak dapatkan peserta tu tak ada masalah. Even dia orang yang minta lagi nak buat. Itu khusus yang bukan persejilan kita, CJ kita saja modular. Itu pun dia orang nak. Okey. Ini statistik keseluruhan kita. Sekarang ni institut kita ada 925 orang pelajar, di mana di dalam ada 679, on job training 246. On job training ni banyak sebab kita usul elektrik lah. Dan pecahan dia, lelaki 823, perempuan 102. Kalau tengok ni memang takut lah kan, perempuan 100 je, lelaki 823. That's why unit dia dekat sini asrama kita pecah dua. Maknanya dia satu blok asrama tu ada pelajar perempuan, ada pelajar lelaki. Mana kita blokkan dia di tingkat atas dan bawah. Okey, now ikut tahap. Tahap saya tu sama kot lain. Oh, tak sama So kita tahap satu tahap dua ke atas semester 1 dan 2 100, semester 3 ke atas 200. Lepas tu now logi 300. Mungkin sama Okey. So makan minum 3 kali sehari disediakan di dia makan secara percuma. Asrama pun secara percuma. Tak ada masalah. Cuma tadi pengarah saya maklum, dia boleh balik. Dia nak berulang pun boleh setiap hari. Dia beri kebenaran. Tapi kena datang time dia lah. Dan kali yang duduk asrama dia boleh OT tiap hari dan boleh balik hujung minggu. Okey. Untuk sukan kita ada gymnasium, tadi pengarah saya dah sebut, gelanggang, futsal, padang, badminton. Ini semua macam kita diturunkan oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan. Kamilah yang kena uruskan. Maksudnya dari segi sebut apa, 500,000 ke bawah kami urus semua. Untuk pucuk kuasa pengarah mana sebagai pemutus. Jadi macam kita untuk kerja-kerja bawah 1 juta. Sekarang ni jika ada keluar klaim baru, maksud dia 1 juta ke bawah, institut dah boleh urus sendiri. Jadi kami urus sendiri lah. Tu pegawai bangunan dia urus tu. Kepala dia tak ada rambut tu. Sebab kamilah yang jadi QS, kamilah yang pantau projek, kamilah yang buat semua ni lah. Kalau QS tu of course lah nak buat spek apa semua kan. Lepas tu kita buat semua daripada A to Z. Sampailah ke peringkat pembayaran, sampai ke peringkat saya dan pengarah. Sampai situ sekali lah. Maknanya kita daripada mula sampai habis memang kita. Jadi kita terpaksa memahami banyak perkeling lah. Dalam keuangan sendiri pun kita ada 78 ke 100 perkeling yang kita kena baca. Tapi yang untuk pembangunan ni kita fokus pada 5.1, 4.1, 4.2 dengan yang sekarang perkeling 7. 7 untuk kaedah tanpa menggunakan perolehan biasa. Jadi benda tu kita kena aware. So untuk bengkel kita ada saya rasa sama je cara ATM, saya rasa sama. Nanti kita tengok, cuma kita mungkin pengarah sebut sikit berbeza lah. Macam peralatan macam tahun ni saja, tahun lepas 3 juta, tahun ni 3 juta untuk NOS. Untuk maksudnya untuk perubahan NOS kita dalam 3 juta tu maksud dari segi, walaupun tender tu diurus di peringkat kementerian, tapi dari segi spek kita yang buat semua. Kita yang key in semua. Cuma diputuskan di lembaga perolehan di peringkat kementerian, sampai ke sini semua urusan kita. Nak rekod ke, nak cek-cek apa semua kita. Sampailah ke peringkat kita rekod aset tu dalam MySpa, dalam MySpa aset. Itu kita punya lah. Maksud dia, saya ingat peralatan untuk tahun ni saja 3 campur 4, saya ingat dalam 5-6 juta juga kalau campur tender ni kan.
Untuk tu tak termasuk yang operasi punya bajet. Operasi punya bajet tu 12 juta kan. Okey. Kita ada perpustakaan kita nanti kita akan tunjukkan. Saya rasa dah pergi kot tadi kan. Dah pergi lepas ni pergi tak pergi. Okay, tak pergi kan. Cuma perpustakaan ni kita ubah konsep sikit lah. Kita tak nak perpustakaan yang style lama. Kita cuba kita ada sudut e-sport. Kita ada sudut yang mana VR dia boleh pakai untuk pelajar-pelajar kita pun, itu pun ramai yang pakai. Dah start pakai lah. Dia tak sama lah dengan yang konsep-konsep yang lain. Kita ada kelas, saya ingat sama je. Cafe dah tengok tadi, Dewan dah tengok tadi, fully equipped dengan LED. Oh, dia kata masa tak ni lah. Saya pun tak boleh dapat main kau ni. Okay. Okay, jadi saya tak cerita mungkin sama lifelong learning ni. Saya akan cerita project base lah. Project base ni sebab dekat sini kita dari segi, sebab kita ada kemahiran, jadi kita buat sendiri. Contoh kita wiring kan, kita wiring mana-mana yang kita boleh, sebab kita ada komputer, kita buat semua kat sendiri. Kalau untuk kita ada kursus penyegaran industri, kita boleh welding, kita buat penutup longkang sendiri. Jadi bumbung garaj pun kita buat sendiri. Ada yang sebelah luar tu kita buat sendiri. Itu maksud project base lah. Dan kita juga buat macam dengan zakat tahun lepas 2023, 2024 kita dah buat pendawaian semula rumah asnaf tu dah 20 biji rumah kita buat kerjasama dengan zakat. So kita memang bawa budak kita pergi sana buat. Yang tu konsep kita, itu maksud project based learning lah. So hybrid learning, kita ada e-learning, kita ada face to face learning tu saya ingat sama saja. Cuma yang terbaru kita ada VR. Kita dah cuba untuk apply. For next year kita akan full swing lah untuk VR. So faedah dan peluang, saya ingat saya cuba pendekkan, orang dah bagi warning kat saya. Untuk career yang paling penting dari semua ni adalah career lah. Kadar kebolepasaran kita lah. Kita sejarah kita semuanya lebih pada 95% lah. Cuma yang 5% lagi tu tak nak kerja. Sebab syarikat pun ada minta kita daripada Hatta Lingkar, daripada Sepang tu datang kat sini buat interview. Ada 7 berjaya pun budak kita tak nak pergi sebab dia banyak choice dia boleh pergi dekat belah Penang. So itu dia punya ni lah. Dari segi kebolepasaran saya rasa sama kot dengan TJTM, tak ada masalah. So MOU dengan kerjasama kita dengan syarikat ada entrepreneurship, kita ada incubator, nanti saya tunjukkan. Okay, yang lainnya kita ada sukan, rekreasi, inovasi, robotik, CSR. Tadi saya ada sebut sikit-sikit lah. Macam kita ada CSR dengan, kita ada program Kampung Angkat Madani. Kita di dekat Kampung Baru Penaga. Jadi kita ni macam anak angkat. Tapi dekat situ kawasan Kampung Timbalan Menteri Belia dan Sukan lah, YB Adam Lee. Jadi kita buat wiring dekat dewan dia. Macam tu kita pasang lampu solar. Itu antara CSR yang kita buat lah. Okey, kebolepasaran kita 97.3%, purata gaji 2,100 sebab dia campur dengan sijil. Itu yang nampak kecil, sebenarnya dia lebih daripada itu. Kadang A1, A4 ada 2,500, ada 2,600, ada dekat 3,000 dan sebagainya. Okey, untuk incubator, siapa-siapa nak baiki telefon pintar tu, tu expert dia tu Cik Nurullah kat belakang. Dia boleh repair handphone. Handphone ibu saya sendiri yang rosak tu dah masuk dalam air kan, dia tertidur kan, mak saya tertidur, jadi handphone tu masuk dalam air. Saya hantar pergi dekat Samsung Center, tak boleh center pulang balik. Saya bagi dekat saya punya staff, Cik Irwan kena ikut. Cik Irwan buat settle, boleh buat, maknanya boleh repair. Tu maksudnya kepakaran tu kita ada lah. Dan kita ada juga buat aircon creator. Walaupun tak ada bidang aircon creator kat sini, tapi kita ada expert aircon creator dan kita buat program untuk DOE. Ini kerjasama utama lah yang kita buat. Macam First Solar, saya rasa ATJTM biasa buat kan. Tapi cuma kita kalau daripada 2019 hingga sekarang kita dah graduate, sebab dia ada yang tahun yang tak buat sebab ada PKP dah apa semua kan. Jadi kita dah lahirkan sebab selama 188 orang pekerja daripada First Solar tu memang keluar diploma, dan dia dah naik gaji, dan dia juga
dah naik pangkat lah, dah naik pangkat. So itu semua program dengan kita lah. Maksud dia kita train dia, guide dia datang kat sini pada waktu-waktu tertentu, pada waktu-waktu tertentu dalam seminggu tu sekali 2 kali dia datang. Kita train dia dalam kelas kita, dalam bingkai kita. So Advanced Energy pun dia menggunakan konsep yang sama, cuma yang 350 orang ni yang saya sebutkan tadi lah, soldering tu lah, kita dah train. Walaupun Advanced Energy ni nampak kecil, tapi dia multi-billion company kat mereka, sebab dia buat custom PCB tu. Dia bukan PCB yang macam Jabil semua dia buat mass production. Dia buat custom yang memang khas satu tu pun mahal. So ni Esas saya dah sebutkan tadi. Panasonic, saya pun tak tahu sampai sekarang dia nak dengan kita lagi. Dia Panasonic Shalam, dia tak minta Sepang ke mana belah sana, tapi dia tak kita urus. Masih lagi SDN. Dengan dia sekarang ni kita go for diploma Cerdas Zaman diploma untuk Parlimen Apprentice, diploma untuk SDM bidang mekatronik. So Panorama Langkawi ni pun suka dengan kita juga, yang buat cable car, dekat Langkawi tu dia masih dengan kita. Walaupun kita tak ada bidang tu, dia suruh kita cari attack yang mana dia suruh buat kat sini. Baru ni kita jemput siapa dia tuan-tuan? JMTI, tak ingat? Tak ingat. Okey, program nak angkat industri dengan Walta Engineering. Kita tak tahu brand Walta ni apa dia sebenarnya, tapi Walta ni adalah company lokal yang machine maker. Dia boleh buat CNC. Dia boleh buat mesin CNC. Sekarang ni kita tak tahu dah 30 tahun dia buat mesin untuk Barbie. Tahu patung Barbie yang Mattel tu? Bukan bagi tu. Mattel tu kan? So dia dah tunjuk kita demo satu mesin compact. Dia company, boleh kata company research lah. So kalau orang order kat dia, dia akan dalam 6 bulan ke setahun dia akan siapkan mesin tu. Dia akan siapkan mesin tu based kepada keperluan industri. So B Brown pun ambil dengan dia. Jadi orang tak kenal B Brown, tapi sebenarnya B Brown dia mesin dia yang buat. Orang tak tahu kepakaran anak tempatan, tapi sebenarnya anak tempatan lagi pro. Tapi kita dapat grant anak kat industri. Tadi pun dah bising duit nak turun 3 juta. Saya nak kena habiskan macam ada sebutkan tadi. Itu cabaran kita, cabaran kita. So paper-paper ni kita orang yang buat sendiri, kena bising telinga ke apa semua, serah hadap je kan. Tapi Alhamdulillah dapat ni, dapat. Ini antara company-company yang kerjasama dengan kita. Kita ada program bootcamp. Setiap tahun ada program bootcamp tu, yang mana kita train pelajar-pelajar. Dia bukanlah pelajar, dia bekas-bekas graduan yang tak dapat kerja, yang menganggur dan sebagainya. Kita train dekat dia. Dan sebelum kita nak ambil dia tu, kita interview dulu dengan syarikat. Syarikat tu, kita panggil syarikat tu datang interview dengan kita, dia nak ambil. Jabil pun biasa dengan kita 3 tahun ke 2 tahun berturut ambil 15. Cuma masa dia buat dia tak buat hiring, kita go kepada syarikat lain. Kami banyak boleh pergi mana-mana syarikat. Jadi kita Alhamdulillah lah, kita pergi dengan YBS, kita pergi dengan Kompitan pun pernah, dengan Bosch pun pernah, dengan Bosch pun, cuma kita tak masuk dalam ni lah. So VS kita buat job order, yang ni kita buat underground cable lah, lay underground cable untuk A1, A4 ni. Dia nak kita punya staff langsung dia pergi sana buat servicing. Yang ni VS lah. Ini yang mana syarikat-syarikat dengan kita lah, fast train yang biasa dengan kita lah, internship, pelajar dan sebagainya. Alright, okay. Kolaborasi KPN dengan Walta, kita ada, dia pun pernah buat dengan kita retrofit. Masa ni IR 4.0 lah, IR 4.0 robot pun dia tukar senarai apa semua, dia buat AR apa semua, dia integrate semua station yang dulu dah rosak dah 20 tahun, dia buat retrofit dengan kos yang berpatutan. So kalau beli baru berjuta, so dia buat under 500,000. Sekarang ni kita fokus kepada AI. AI ni saya Cik Muhammad Ali tu dia ex-CEO PSCC. Saya pernah masa tu dia buat retrofit yang tadi tu FMS. Dia dalam bilik saya kata masa tu dekat ChatGPT kita dah keluar bersuara. Saya kata kat dia, satu hari nanti mesin akan boleh communicate. Saya yang kata kat dia,
mesin akan boleh communicate, chatting dengan kita. Lepas tu after 6, 7, 8 bulan dia datang kat saya, dia dah buat benda tu. Dia dah buat benda tu. Dia maksud dia mesin sekarang kami fokus mesin-mesin yang dia supply tu memang kita boleh communicate dengan dia, chatting. So apa yang kita nak tahu pasal dia semua ada. Dan dia ada data bank dia ada data software dia semua. So kita akan buat dekat sini lah. Dan dia ada produk dia sendiri lah, Learning AI Flow, learningflow.ai. Produk dia ni dia macam produk dia ni dia gabungan ChatGPT, Gemini, dia gabung semua dan dia lagi refine. Dan kita test itu masa saya pergi Encik Razman, memang dia lagi refine daripada ChatGPT. Yang tu kita kena go pada tu. So lepas ni nak buat WIM ke nak buat apa semua senang. Semua auto marking, semua boleh buat. Sebab kita boleh buat flow dia. Tu ni dia akan ajar kita buat flow dia. Dan dia ada buat dengan kita latihan. Dia bagi latihan pada kita. Masa ni dia bagi macam buah bunga-bunga je. Dia tak bagi dalam lagi kan. Lepas ni kita go deep dengan dia. So untuk lawatan industri ni saya dah pergi dengan Encik Razman itu. Dia ada 5 facility. Dia ada 3 kilang kot. Dan dia ada 1 WCE, Water Center Excellence, dekat Batu Kawan. Ini saya rasa saya tak perlu cerita, sama je kot sama. Kita jimatkan masa sikit. Ini contoh-contoh ex-pelajar kita yang dah bekerja, yang boleh buka bisnes sendiri. Yang ni group chairman SD Energy, memang dia buka company solar. Ni dah kaya lah pun kan. Selalu pergi overseas je. Tak telefon dia susah sekarang ni. Okay. Ini contoh-contoh yang membuka perniagaan. Macam yang Saifuddin, Faris dengan Alif ni, dia kerjasama. Dia bidang lain-lain dia kerjasama dengan dalam Azizan Legacy Enterprise lah. Dia graduate mechanical dan elektronik. Ini semua untuk telefon bimbit saya sebut IoT juga ni. Okey, yang ni untuk aircon. Maknanya dia boleh dalam bidang elektrik dia boleh buka company aircon sendiri. Yang ni lawanan dia pengarah usaha sendiri. Dulu masa ketika tu gaji dia pun 1,000 sebulan. Dia buka company sendiri kan. Okey, untuk kurikulum robotik yang terbaru lah, dekat sini jadi mangsa tu macam mana? Jadi mangsa kan? Mangsa aku lah. Sebab macam ni, dia kita tajam ni apa-apa pelik-pelik dia suruh kita buat kan? Macam contoh kan Action Robot walaupun tak buat setiap tahun, pertandingan robotik ni dia buat dekat BM, dekat Akademi Tajam setiap tahun. Tapi untuk tahun ni dia lain sikit. Dia nak buat action. Bila dah buat action, asalnya nak buat di sini, tapi tiba-tiba menteri, yang berhormat menteri nak buat di Pantai Timur. Jadi dia buat di Pantai Timur, kami kata lega lah. Rupanya dengan kami kena pergi sana. Kena pergi sana, tim teknikal kena pergi sana. Sebab gelanggang ke kategori apa semua, kita orang yang set up. Kita orang yang buat sendiri. Gelanggang tu beli material, kita orang buat sendiri. Buat gelanggang dia dengan polikarbonat dan sebagainya. Tu memang penat sikit lah. Pergi tempat jauh, dekat Kelantan, dan kita kena buat dia punya, boleh kata urusan pertandingan tu kami. Semua di sana. KBM Bacu dia hanya uruskan untuk perasmian penutup saja. Jadi penat lah, ingatkan selesai lah kan. Tapi cuma bila saya kata bila kita dah sibuk tu, kita tak fokus lah pada game. Jadi kita menurun sikit prestasi kita lah. Menurun, kita pun dapatlah runner up 8 kg rubber. Tapi sebelum ni kita memang banyak johan lah. Macam contoh dekat tahun 2024, 2023 pun kita macam use robot challenge pun kita menang juga. Cuma yang robot tempur pertandingan Mosti yang kita menang champion 2023. Masa ni zaman Dr. Azmi lah kan, menang first runner up, menang. Yang ni Mosti bagi memang banyak lah harga dia punya ni lah, hadiah-hadiah sampai 10,000 Johan sebagainya. So masa ni kami tak tahu lagi nak anjur ni. Bila dah start anjurkan budak kita, kau pandai sendiri dah kan tandingan. Itu kadang kita tak fokus lah Cuma untuk sukan ni pengarah dah wali awal, itu yang menang tu
Okey, ini contoh-contoh inovasi yang kita masuklah usul Sci-Tech, EdTech Jeratuk, 1 gold, 1 bronze, inovasi 2024 ni sebenarnya ada lagi ni. Okey, kita ingat ni sama juga mana-mana. Walaupun tak ada drone, kita sekarang fokus kepada drone lah. Maksud dia pelajar kita cuba pelajar kita masuk world skill untuk pertandingan drone, walaupun tak bernasib baik, tapi kita dah macam cikgu kita, Cik Hashim, dia dah dapat medal of excellence lah untuk WSMP, untuk drone. Jadi walaupun tak ada tempat kita explore. Sama juga macam ni panggil apa, formula ke apa kan. Yang ni pun kita tak ada, tapi bidang mekanikal dia cuba buat. Ubah suai dia buat dan masuk bertanding. Dia dulu dipanggil apa? Saya tak ingat. Emirates kan, tapi sekarang Emirates dia dah jadi macam kira masa je kan. Itulah yang kita masuk. Walaupun kita tak menang, tapi kita bukan corot tak nombor apa saya tak ingat. Tapi kita bukan corot lah. Tu Dr. Azmi duk tengok apa atau apa. Okay. So world skill Malaysia belia, world skill Malaysia pengajar, ni saya dah sebut tadi. Salah ejaan ni. Tahun lepas kita menang untuk electrical install, bukan menang lah, pingat perak lah, sebab tak ada gold. Jadi ranking nombor 1 lah. Cuma tak ada rezeki nak pergi overseas, sebab faktor umur. So untuk mekatronik pun sama, tak ada rezeki juga, walaupun kita first runner up, dia ambil yang first juga untuk wakil Malaysia lah. So mechanical hilang C semua habis Okay, mechanical engineering, mechanical CAD, kita masuk world skill Malaysia, mechanical CAD, walaupun kita tak ada mechanical CAD, kita rasa dah dapat 2 kali medal of excellence untuk belajar kita. Dia macam tu, kita try explore benda-benda baru, kita punya style, walaupun kita tak ada bidang tu. Memang kita tak boleh lah nak challenge MFI yang ada bidang memang mechanical CAD tu. Memang kita tak boleh challenge, tapi sekurang-kurangnya kita mencuba lah. World skill Malaysia pengajar ni saya dah sebut tadi. Ni CSR, ni pernah tengok tadi. Start AU pengarah pun ada sebut. Kami banyak program banyak program untuk yang paling penting ialah untuk belia bawah 30 tahun seperti mana pengarah sebut tadi lah. Start AU, mesin basuh pun boleh repair dekat penjara PRP dengan penjara, dengan pushpen. Kita banyak kerjasama dia. Kerjasama tu sebenarnya kita yang lebih banyak bagilah kepakaran tu kan. Tu saya nak cerita ni tak habis ni, banyak banyak sangat. So ni saya dah cerita pendahuluan asnaf. Ada program ARP, mungkin beza pada JTM lah. Kita ada anugerah rakan muda perdana. Kita ada gold, ada silver, ada gangsa, bergantung kepada tahap dia lah, di peringkat capaian core curriculum dia. So yang ni memang pelajar kita ada sampai dapat gold, kita ada dalam KPI kita. So kita ada wataniah pun ada, sukan tahunan pun kita buat. So kita camp wawasan untuk MPP, kita ada program keagamaan, esok ada program Maulid Rasul kan, esok program Merdeka, semua kita join lah. So ada question answer. Cuma BM ni dia aktiviti pembelajaran ni, sebab saya ni orang lama KBS, cuma saya masuk SIAS, saya kasih shock setahun. Sebab saya dah biasa sibuk, saya duduk sana saya pening. Saya pening. Lepas tu saya main balik, kian dah main balik. Cuma kat sini BM ni dia dah start trend dia, pengarah dia yang main power daripada HQ. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi macam aja kan, daripada HQ main duduk jadi pengarah. So bukan calang orang lah yang jadi pengarah, kita minta jam tu je lah yang saya fikir maklum. Sebab ajar dia power dari segi dasar, saya mungkin dari segi pelaksanaan lah. Itu kita kombinasi dua tu, alhamdulillah. So yang lain-lain tu saya ingat teamwork kita juga lah teamwork kita yang dapat usaha sampai sini. Dan kita juga pernah jadi pengurus pilihan raya pada 2022. Itulah, dia ada suka dan duka dia. Yang tu tak suka kan, bukan tak suka lah, duka dia juga lah sebelum ni memang tempat kita jadi pusat pilihan raya penjualan undi. Tapi tak sangka tahun 2022 dia nak kita menguruskan
pilihan raya tu. SPR lantik pengarah jadi pengurus pilihan raya. Lepas tu Haji Sukimi pencen, saya kena jadi pengurus pilihan raya Pembatang Pau tahun 2022 masa tu. Lepas tu masa hari pertama mengundi tu, kawan saya, arwah Farid Hassan kena ikut. Dia start sakit masa tu. Sampai lah berapa ni dia meninggal. Tu stres tak stres je masa tu, ketika tu lah. Sebab kita menjaga sampai 2-3 pagi kat Dewan. Kita kena buat penguatkuasaan dalam satu parlimen. Bawah saya 1,600 orang staff, petugas, termasuk guru-guru besar sekolah. Yang masa tu memang sangat-sangat macam big sat. Okey, yang tu. Lepas tu bila masuk 2023 pilihan raya negeri pula. Ingat tak ada dah pilihan negeri. Main Dr. Azmi, dia marah saya, kenapa jadi saya dah buat macam mana dah ada lebih macam kan. Okey, dia marah. Lalah dia pun kena jadi pengurus pilihan raya dan penanti. Saya pegang besar sikit lah, pengurus pilihan raya Dun Semenanjaya. Tu Cik Faizal tu dia sampai kena jadi botak dan kena jadi ketua penguatkuasa Dun Semenanjaya tu. Bayangkan ahli parlimen tu apa, saya tak ingat tu, yang koyak Arif Shah kan, Datuk Arif Shah tu, dia koyak semua kita punya notis tu depan mata kita. Kawan tu pun macam nak mengamuk lah. Stres tak stres kita punya kerja. Saya kena pusing tengok. Jadi wartawan pun cari lari tu kan. Tapi kena juga hari tu yang 222 saya kena cakap lah tu. Macam mana? Balik kursi. Masa 2022 Pembatang Pau tu sangat stres tau masa tu. Sebab masa tu masih belum wujud pakatan lagi. Pakatan antara PKR dan BN masa tu. Jadi BN dengan PKR memang gaduh. Jadi kita pun ada isu SPR telefon, ada isu masuk ni pengarah SPR negeri telefon, lawatan ketua polis negeri banyak, lawatan SPR banyak, pengusi SPR dia panggil apa tu? Dia panggil apa? Pengusi. Yang paling tinggi jawatan kerajaan SPR tu main turun, saya tak ingat Datuk pun dah. Main macam-macam Datuk dah kan. Layan je. So sekarang ni pengarah kata tak payah buat lepas tak tahulah kan. Okey, itu kita di sinilah sini. So itu saja. Semoga taklimat ni kita akan ada lawatan. Taklimat dulu Isa. Mungkin ada sikit lawatan, mungkin dapat nampak lebih gambaran lah. Cuma kita maaf lah, kita tak sempat sediakan tempat untuk semua lah lawatan. Sebab ada yang kita pun tak sempat nak ni lah untuk belajar kita. Terima kasih. Saya ingat itu saja bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Khairil bin Muhammad atas taklimat sebentar tadi. Seterusnya dijemput Puan Maizun binti Ahmad selaku penyelaras EXA untuk berkongsi sedikit berkaitan pelaksanaan EXA yang IKTBM Bukit Mentajam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Belum tengah ready ya. Okay, terima kasih kepada Puan Pengarah, Puan TS Hajah Julita binti Muhammad Ali, Timbalan Pengarah Cik Mus Khairil, Timbalan Pengarah daripada APD LP. Dulu saya LP, saya attack campus ni baru. Okay, attack campus AP ni Portobal, Puan Azwar. Mana datang? Okay, lepas tu daripada attack campus Citra Cik Faizul. Okay, saya rasa ini tak dengar kan? Cik Faizal kurang dengar kan? Dekat lagi? Okay, dekat sungguh. Macam nak kan ni? Okay, saya adalah penyelaras EXA bagi tahun 2025, penghujung 2024-2025. Sebelum ni adalah Cik Fizah. So saya nak berdiri di sini pun saya rasa segan. Champion saya ada. Tu champion saya ni. Okey, sebenarnya untuk makluman semua, kami belum lagi dianugerahkan untuk EXA. Apa yang tuan-tuan tengok di slide ni adalah sebenarnya kita dah jalankan EXA tahun lepas.
audit pun daripada pihak KBS untuk diserahkan kepada mampu pun kita dah submit, kita dah settle sebenarnya. Tapi apabila saya belajar sukan untuk submit kepada pihak mampu, so dia cut off. So antara ALKBS ada 7 ALKBS yang belum lagi diperolehi exam. So tahun ni adalah kami bermula balik semula. Apa yang tuan-puan tengok tu adalah kami yang tahun lepas. So untuk tahun ni honestly said kami belum lagi start apa-apa. So apabila Puan Nur Aina beritahu kami nak tengok ESA, saya tengok surat pun, ya Allah ramainya yang ESA. Saya ketak sebenarnya sebab kami tak ada apa-apa untuk ESA. So untuk ESA don't expect too much pada kami. Saya harap betul-betul disokong ni. Okay, tapi bolehlah ambil slide yang terdahulu. Okay, ambil gambar-gambar yang terdahulu sebab kami memang belum mula. Sebab champion saya pun nak main pada 30 hari bulan September baru champion main. Pelancaran tu hari Jumaat ni baru nak pelancaran. So tiba-tiba ada lawatan. So alhamdulillah macam mana pun kita terima. Cuma saya akan beritahu apa yang kami buat tahun lepas. So benda tu yang kami akan continue tahun ini. So kita akan start tahun ni akan bermula daripada bulan Oktober. Sebab bulan 1 akan ada audit daripada pihak kementerian. Sebab selepas ni mampu dah Jabatan Digital Negara mampu dah tukar kepada Jabatan Digital Negara. So dia tak akan bagi sijil. So dia menurunkan kuasa kepada KSU. Saya tak pasti daripada pihak JDM macam mana, tapi KBS macam tu. So, persijilan EXA akan diturunkan kepada daripada mampu kepada KSU. So secara dalaman. Okay, so itu adalah sebuah ringkas tentang berkaitan dengan EXA. So saya akan mulakan. Saya rasa mana-mana pun boleh dulu. Dia tak mau pergi ke? Okey. Okey, selamat datang. Kau sini pun boleh, kat atas pun boleh kan? Tak boleh? Tadi cikgu kat atas. Okey. Datang ni baru. Agak betul-betul datang ni baru ni. Okey. Dah turun dah. Saya macam mau buat senang je. Macam nak kena mouse je. Okey. Saya nak atas. Mouse lah no. Okey, tarik. Di atas. Click the box. Dia pun buat khusus ni, saya tak tahu. Kursi boleh tak? Tak boleh? Oh, dia pakai atas je. Siapa stay sini? Stay ada. Ini kan dia. Baru nak baca kalau ada tarik. Tu boleh. Canggih pun susah. Okey. So Lala pegang mouse. Mana mouse? Okey, sebab dekat tu tak nampak kan? Okey, apa yang kita buat adalah berdasarkan PDCA. Ni biasa. Saya rasa untuk EXA dia punya standard tu semua satu Malaysia pakai benda yang sama. Iaitu dia ada kategori kriteria A, B, C, D, E, F sampai tu. Okey, so dan kita follow kat sini PDCA di mana kita plan perancangan pembentukan zone, plan tindakan, garis panduan dasar, objektif dan juga khusus. Itu D, do, pelaksanaan dalam perancangan esok. Yang ni baru nak buat esok. Okey, untuk tahun ni besok honestly say lagi. Okey, esok. So aktiviti 4S. Lepas tu kita akan check daripada pemantauan atau audit dalam dan persijilan. Lepas tu daripada audit dalam tu kita akan act di mana analisa pertandingan, analisa pencapaian pertandingan dan lawatan benchmarking dan kajian semula plan tindakan sekiranya ada. So apa yang kami buat adalah kami akan ikut pada yang masa yang tahun lepas. Sebab saya diberi 2 set yang tahun 2024, 2025, so tak ada perubahan. Setakat ini tak ada. So pihak pengertian maklumkan mungkin ada berita perubahan tapi minor. Itu champion saya belum nampak lagi. Itu KBS sama. Mungkin ada tetapi minor saja. Tapi sebarang perubahan buat masa ni saya belum nampak lagi. Okey.
Okey, apakah itu EXA dalam 5S yang mana kita tahu dulu sisih, susun dan sebagainya, tambah 5 elemen baru. Apakah elemen baru itu adalah iaitu image corporate masukkan dalam tu, inovasi, teknologi hijau, kondusif dan kepelbagaian fungsi. Ini adalah elemen baru yang 5 menjadikan dia EXA. Okey, next. Okey, ini adalah kita orang punya logo EXA, di mana warna hijau itu kenapa daun, gear dan bulatan. Itu adalah lambang untuk EXA bagi aktiviti Bukit Belajar. So setiap jabatan, setiap bahagian untuk agensi luar lain mungkin ada dia punya lukisan-lukisan ataupun logo-logo tersendiri. Ini adalah kami punya aktiviti Bukit Belajar. Okey, so ini adalah penyaras EXA tahun 2024 yang hujungnya. So Cik yang Mulia Raja pun kita baru tukar, sebelum tu ialah Cik Zahari. Tapi Cik Zahari dia tak register. Nama yang tinggal sekarang ni Raja saja untuk wilayah utara. Okay, untuk Penang dia seorang je. So kalau dia sibuk tu, tahulah dia pergi EXA. Memang nama orang lain tak ada di Penang, nama dia seorang lah. Okay, so saya sebagai penyaras, bawah saya adalah Jawatankuasa Iaitu Puan Zulina tadi. Jawatankuasa Promosi TPHCP Cik Muhammad Syakir. Setiausaha Puan EO iaitu Puan Nur Mazura. Jawatankuasa Sendet iaitu Puan Nur Hayati. Jawatankuasa Audit iaitu Puan Siti Nur Fatimah. Zon, okey, daripada sini ada Zon Maya. Zon Maya ni adalah merangkumi semua bengkel. Dulu kita setiap satu bengkel satu zon, tapi apabila audit datang, so dia suggest kepada kita bengkel satu zon, so dia akan jadi zon Maya. Okey, Lavender untuk takbiran, Scarlet HEP dan Lilian adalah untuk Jabatan Kerja Umum. Okey, ini adalah pecahan untuk zon-zon kita lah. Dewan Makan, Surau, Dewan Perdana, sebagainya lah. Okey. Okey, ini adalah peranan dan tugas-tugas untuk semua jawatankuasa EXA, di mana pengurusi dibutuhkan ada 7 keseluruhan EXA. Lepas tu sehinggalah yang ke-8 iaitu memantau pelaksanaan dan sebagainya. FESI, FESI adalah Cik Raja lah, yang Mulia Raja nanti. Okey, memberikan latihan panjang kepada kami, lepas tu bersihkan ketumpulan tu. Okey, dan seterusnya adalah memantau aktiviti EXA. Jadi adalah champion ke FESI adalah saya. Okey, next. Okey, penyelaras jawatan promosi, dia mengatakan semua promosi-promosi yang berkaitan dengan EXA, di mana dia merancang aktiviti promosi bermula daripada pelancaran sehinggalah mungkin mengadakan latihan-latihan atau bukan latihan, mengadakan promosi ataupun pertandingan-pertandingan yang berkaitan dengan EXA, di mana mungkin ada meja terbaik, bengkel terbaik, zon terbaik dan sebagainya. Yang ni pihak Cik Syakir itu jawatankuasa promosi yang akan buat. Okey, jawatankuasa latihan dia perlu merangka sebarang latihan yang diperlukan oleh pegawai untuk kita menjalankan EXA dan menelaras maksudnya setiap latihan yang diperlukan oleh pegawai untuk kita melaksanakan EXA perlu diselaraskan. Ini adalah tanggungjawab jawatankuasa latihan. Jawatankuasa audit, mana minimum audit adalah untuk EXA adalah sebanyak 2 kali sebelum pada audit luar datang. So maksudnya selagi tak capai 85% ke atas, kita kena buat audit. Apabila capai tu baru kita boleh involvekan orang luar untuk datang. Okey, penyelaras salah satu zon ialah dia menentukan sama ada apa yang perlu dibuat dan selaraskan. Contoh tagging, meja, maksudnya apa, tagging lah selalunya dia selaraskan ikut zon masing-masing. Okey, mungkin color dan sebagainya. Pelarasan yang induk tu ada, tapi yang sebab bahagian zon kita kena sesuaikan dengan keadaan di bengkel dan sebagainya, yang tu perlu dilaksanakan. So ahli berkomitmen secara berterusan untuk pelaksanaan EXA, maksudnya semua orang terlibat, tak ada seorang pun berkecuali. So kalau seorang tu tak buat, semua tak jadi. Okey, next. Okey, ini adalah zon yang tadi. Zon 1 Lavender, zon 2 Maya, bengkel. Lavender dilibatkan pentadbiran, kewangan, pondok pengawan, taman mainan, CPPA dan juga CHI itu unit. Zon 2 adalah Maya, semua jabatan.
termasuk bangunan baru, bangunan solar, semua kira bangunan yang tuan-puan duduk sekarang ni semua di bawah zon maya. Zon 3 adalah standard di mana pihak SCP termasuk asrama, dewan makan dan juga pihak CPKK. Zon 4 yang general iaitu Jabatan Pengajian Umum yang mengandungi 2 bengkel, makmal komputer, bilik Mac, bilik Unix, surau dan juga konejo. Okey, aktiviti ketua zon maksudnya setiap zon dia perlu ada sudut periksa. Dia ada satu sudut periksa yang hidup, dia ada setiap zon dia ada sudut-sudut periksa. So kalau tuan-puan nanti buat lawatan akan ada setiap bahagian tu sudut periksa. Tapi sudut periksa yang tahun lepas lah, belum lagi dikemas kini. So tak payah ambil gambar aku. Ambil gambar saya bagi. Tapi saya bagi, tangan ambil gambar aku tak comel dah. Okey, sebab kami kena buat balik sebenarnya. Okey. So, aktiviti buat sisir, susun, sapu dan seragam dan musafar. Okey, untuk ESA ni bagi saya yang paling penting sekali juga adalah gambar. Sebab sebelum tu memang bersepah. Tapi kadang-kadang kita ni terlalu excited. Kita kemar-kemar lupa dah nak ambil gambar sebelum. Pastikan ambil gambar sebelum dan selepas. Biarlah gambar banyak pun tak apa. Ini adalah milestone. Ini adalah untuk kita orang punya 2025. Okey, tarikh tu pun ada yang tetap, ada yang akan berubah. Tapi ini adalah roughly untuk tahun ni apa yang kita akan buat sehinggalah audit dalam 2 pada bulan 12. Okey. Okey, saya 2025. Yang ni adalah keahlian untuk jawatankuasa setiap satu bahagian. Okey, untuk jawatankuasa audit kita ada lebih kurang 16 orang. So audit dalam yang kedua adalah pada 15 hingga 19 September 2025. Okey, sekiranya belum lagi capai 85% dan ke atas, so kami akan ulang balik sebelum pada pihak KBS datang. Okey, audit dia melaksanakan audit sendiri sebanyak 2 kali. Analisa penemuan audit melaporkan hasil penemuan dan cadangan penambahbaikan. 12 orang termasuk ketua adalah 13. Okey, markah kurang daripada 80 tidak layak dipersediakan. Okey, tengah-tengah tu baik, cemerlang mesti 90 dan ke atas. Okey, next. Ini adalah laporan audit yang tahun lepas. Ini tahun lepas punya 2024. Okey, 2024 di mana yang first audit adalah 72.29. Second audit adalah 85.76. Kalau kita tak dapat 80 range yang baik tu, kita tak boleh habaq dekat kementerian kata suruh mai audit. Lagi tak dapat yang tu, kita kena buat sampailah audit dalam dapat 80 ke atas, baru boleh kita maklumkan pada pihak kementerian kita ready untuk ni. Tapi kalau macam dulu kita boleh habaq mampu macam tu. Tapi lah ni rasanya dia bagi tarikh diturun je lah. So kita ready tak ready kita kena tanggung. Okay. Untuk jawatankuasa promosi iaitu pelancaran ESA di mana video ataupun gimmick dibuat, ESA hour, pertandingan sudut terbaik, store terbaik, work session terbaik, aktiviti yang terbaik dan sebagainya. Promosi kita adakan poster dan juga streamer. Lepas tu kemas kini di media sosial dan juga laman web KBS. KBS. Ketua dia Cik Syakir dan dia ada 3 orang pembantu. Ini pelancaran tahun lepas. So pelancaran tahun ni esok. Okey, ni adalah bahan-bahan promosi yang memang rasanya kita akan guna semula ataupun selalunya kita akan guna semula lah. Sebab kekalangan masa yang kita ada. Sebab mula kita dah start tahun lepas tapi belum dipersediakan. So kita continue saja apa yang ada. Okay. Ini adalah kita up dalam status dalam FB, TikTok dan juga website. Ini adalah penganugerahan kepada sudut terbaik, store terbaik, bilik kuliah terbaik dan sebagainya. Untuk
Untuk jawatan kuasa latihan, keahlian ada 4 ataupun 5 orang. Sekarang ni ada 4 orang maksudnya. Analisa, mana keperluan khusus, menganalisa, lepas tu menyalakan khusus dan juga lawatan. Last sekali adalah benchmark. So benchmark untuk tahun ni kita belum lagi decide kat mana lah. Okay, ini adalah jawatan kuasa latihan. Itu ada bayang-bayang Cik Zahari di situ. Tapi masa ni rasanya yang mulai raja datang juga, tapi tak ambil gambar dia. Okay, next. Ini kita punya lawatan benchmarking ke IKBN Jitra. Okay, untuk makluman IKBN Jitra dah dapat Excel. So kalau ILP Jitra attack kampus Jitra nak pergi, dapat markah banyak ni, 90 lebih. Dan dia dapat dah sijil. Okay, next. Yang ni daripada pihak bomba Seberang Perai, bomba Kuala Batam, bomba yang ada kapal terbang helikopter yang didiaman. Tapi tak banyak lah dia boleh ambil sebab dia punya tu lain. Dia bomba, kita bengkel. Okay. Ini adalah jawatan standard di mana kita akan standardkan untuk semua sekali zon, di mana apa yang perlu diselaraskan, kita selaraskan. Ini adalah sudut-sudut Excel. Bolehlah nak ambil gambar ni, saya boleh bagi. Jangan ambil actual lagi. Huruf pun cabut. Okay, next. Okay. Ini adalah inovasi. Inovasi ni kadang-kadang markahnya tinggi juga. Sebab tu kita kena kreatif untuk inovasi benda-benda yang terpakai ataupun recycle. Itu tempat markah yang banyak. Itu PC board tu. Okay, untuk yang ni tayar mechanical, dia guna tayar, guna cawan. Itu bidang elektrik saya rasa. Elektronik, silap. Elektronik. Pengurusan file dokumen, itu adalah, yang ni pun dia akan cek lah untuk bahagian pentadbiran, di mana mencari file mesti kurang daripada 30 saat. Pengurusan file ikut SOP jabatan selepas 7 tahun, buku pergerakan file sedia ada dan di masa ini. Okey, peralatan ruang kerja, kabel, laci, sudut Excel. Okey, counter kalau ada counter. Okey. Lepas tu untuk 5S memang iaitu memang wajib dah. Paparan wajib, kontrak rasmi dipasang ikut tata cara visi-visi jabatan pun kena ada. Pengurusan aset dan orang. Okey, untuk Q4 ni memang kena ada lah. Memang dia nak yang terkini dan memang semua kena dipamerkan. Okey, Q4 4, Q4 7, Q4 7 maksudnya kadang-kadang pemeriksa tu dia main, memang dia cek barang. So banyak juga yang kami kena, kadang-kadang dia cek barang benda tu lama. Kita tak sangka yang dia akan cek sedetail tu, tapi dia cek. Okey, so maksudnya apabila pemeriksa datang sebelum pada tu, kita kena pastikan semua Q4 yang accept dikemas kini dan kena tukar yang baru. Nama pegawai pun kalau dah berpindah, bertukar, kena update. Kita print yang baru. Okey. Okey, yang ni teguran audit yang selepas pada pihak KBS datang, dia check audit. So ini adalah dia punya teguran. Satu adalah keselamatan dan tata cara penyimpanan kunci. Okey, so kita kena pasti tata cara penyimpanan kunci mengikut arahan keselamatan. Jangan label bilik file, bilik terperikat, sensitif, server, bilik kebal. Maksudnya barang-barang yang rahsia jangan kita file, jangan kita tagging. Contoh laptop, janganlah tagging almari tu dalam tu ada laptop. Boleh tagging tapi di dalam, maksudnya susunan laptop dan sebagainya. Yang ni saya rasa basic untuk keselamatan. Okey, tata cara penyimpanan kunci. Jangan pula kunci tu bubuh bilik mana. Dia based on kod. Dan kod tu jangan simpan sekali dengan kunci. Kod, nombor-nombor kod tu, senarai kod tu jangan duduk dalam kotak kunci. Dia kena duduk dekat lain. Okey. So kesihatan keselamatan, ubat dalam kunci belum expired ada yang ni yang kami salah. Hari tu kami ada juga Panadol yang masuk dalam. Tapi untuk first aid kit jangan ada ubat. Ubat tak boleh. Dia cuma ada bahan kapal dan sapu luka saja. Okey, pemadam api tali rumput dipapar dengan jelas dan juga mudah dilihat.
Lampu keluar, okey. Yang lampu keluar ni semua sekali kena berfungsi, semua sekali kena menyala. Tak ada satu pun yang kena rosak, maksudnya rosak. So sebelum pada demand kita kena check sama ada benda tu okey ke tak. Okey, plan kecemasan laluan tanda laluan setiap aras lantai kena dibuat. Maksudnya dia dekat sini contoh dia ada setiap bilik kena ada plan kecemasan. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Tak ada tanya apa tu? Tak ada, cik. Okey, terima kasih. So saya serahkan tu untuk lepas ni kita ke lawatan. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Maizul. Baiklah, sebelum ke agenda terakhir, Majlis ingin menjemput TS Hajah Junita binti Muhammad Ali, pengarah IKTBN, diiringi oleh Encik Mus Khairil untuk menyampaikan sedikit cenderamata tanda kenang-kenangan. Okey, dijemput Puan Faizatul Azma binti Yusof di Malam Pengarah Operasi Attack JTM Campus AP di Bontebal. Seterusnya dijemput Encik Farizul Arizal bin Abdul Rahman, Kepala Pengarah Latihan Attack JTM Campus Jitra. Okey, terima kasih diucapkan kepada Hajah dan Encik Mus Khairil. Okey, hadirin sekalian, tibalah kita ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, sesi terakhir, iaitu sesi lawatan ke beberapa lokasi di sekitar IKTBM Kebun Tajam. Antaranya di Smart Home, Makmal FMS, Makmal Mekatronik, bahagian hal ehwal pelajar HEP, Sudut 5S dan juga Pusat Sumber IKTBM PM. Dan seterusnya, tuan-puan akan dibawa untuk menghadiri jamuan makan tengah hari di Dewan Makan. Baiklah, sebelum bersurai, saya Azira binti Ahmad selaku pengacara majlis menyusun 10 jari. Mohon maaf seandainya terkasar bahasa, tersalah bicara semasa majlis. Akhir kata, anak nelayan mengail ikan, pagi cerah tenang suasana. Jom sertai lawatan berjalan, penuh pengalaman tambah ilmu berguna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kat mana? Dari sini.
senyum. 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3 freestyle. Madani. Madani tadi Habis. Masih dia lawatan. Lawatan depan dulu. Saya tak ikut lawatan ni. Okey, Puan. Terima kasih, Puan. Okay.